Sekarang ni mana? Sekarang ni tuan-tuan boleh buat ke mana? Dia mudah. Kecil dan semua boleh masuk dalam beg. Penting dosa, tuan-tuan boleh buat ke mana? Penting ni. Kalau tuan-tuan tengah makan, tiba-tiba tuan-tuan kena santau. Tuan-tuan kena ingat santau ni semua. Contohlah, tuan-tuan duduk di kedai nombor 7. Ada 10 kedai. Tuan-tuan duduk dalam kedai nombor 7. Orang tu nak santau kedai nombor 10. Santau tu lalu kedai nombor 1. Orang duduk kedai nombor 1 kena, kedai nombor orang duduk kedai nombor 2 kena, kedai nombor 3 kena, kedai nombor 4 kena, kedai nombor 6 kena, dan kedai nombor 7 ada. Kena juga tuan semua. Baru sampai ke kedai nombor 10. Baru betul-betul kena 100%. Tapi nak beritahu tuan semua, angin yang lalu tu semua kena. Kedai nombor 1 sampai kedai nombor 9 kena. Kalau anda ada bersama situ, anda kena juga tuan semua. Jadi, ini paling bagus kan. Anda bawa ke mana-mana tuan semua. Anda contoh anda pergi ke homestay ke, anda rasa takut, takutlah, rasa krik-krik lah homestay ni. Anda ambil 1 cubit je. Kalau bloody tu 3 cubit lah. Kalau bloody 3 cubit, masuk 3 cubit, kaca-kaca baca selawat 7 kali, anda rinjih-rinjih ataupun spray dalam rumah. InsyaAllah, tuan tak akan rasa tenang, boleh rasa ketenangan segera insyaAllah. Nak lari sekedai pun boleh. Nak lari sekedar kampung semua boleh. Untuk pengasihan pun boleh. Masuk dalam air garam, bagi makwa kita minum. Oh memang sangkut. Kalau suami kita tak hidup masin, bagi dah minta, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, bila suami aku makan tuan-tuan boleh masuk dalam masakan boleh. Masuk dalam masakan pun boleh insya-Allah. Dia kalau tuan-tuan makan ini, tuan-tuan rasa macam tuan-tuan makan kari tau, macam kari. Tuan-tuan rasa macam kari ataupun telur pindan. Tuan-tuan rasa makan telur pindan.